Salam sejahtera dan salam Malaysia Mayani. Saya Agnes Sevasangger, pelajar Sekolah Kebangsaan Jawi, Sekolah Berprestasi Tinggi. Pada hari ini, saya sangat teruja untuk berkongsi cerita yang telah saya baca, iaitu cerita yang bertajuk Akil dan Robot. Karya ini telah ditulis oleh Art One dan diterbitkan oleh Galeri Ilmu. Buku ini mengandungi 112 muka surat bercetak. Komik ini mengisahkan Akil yang dibesarkan oleh dua abangnya, Tuah dan Jebat. Selepas kematian ibu bapa mereka, Tuah dan Jebat merupakan separuh manusia dan separuh robot akibat kemalangan yang hampir meragut nyawa mereka. Bapa mereka, seorang saintis pakar robotik, telah menyelamatkan mereka dengan teknologi ciptaannya. Kematian ibu bapa mereka berpunca daripada dendam. Dan kini dendam itu diteruskan terhadap anak-anak mereka. Akil dan abang-abangnya diserang oleh sang gelap, makhluk separuh manusia, separuh robot, yang memburu formula rahsia cipta bapa mereka. Kehadiran sang gelap turut membongkar rahsia yang disimpan oleh Tuah dan Jebat selama ini. Itu sahaja dari saya hari ini. Sekian, terima kasih.